Hai semua, hari ini saya nak cerita berkenaan satu watak dan bercerita Gladiator yang dikeluarkan pada tahun 2000, iaitu watak utamanya iaitu Maximus Decimus Meridius. So Maximus ni adalah jeneral perang yang mengetuai satu battalion nama dia Felix Legion, dan Maximus ni sangatlah handal dalam peperangan sehingga mendapat attention daripada Maharaja Rom sendiri, Marcus Aurelius, sehingga Marcus Aurelius ni nak lantik Maximus jadi maharaja seterusnya. Perkara ini membuatkan anandanya iaitu Commodus sangat iri hati dengan Maximus ni. Disebabkan sifat iri hati, maka Commodus pun bengang dan bunuh ayah dia ni dan cuba untuk bunuh Maximus, tapi Maximus dapat melarikan diri dan balik ke kampung halamannya sendiri. So selepas Maximus sampai ke kampung halaman tu, sedar-sedar kampung halaman dia dah kena bakar dan keluarganya, anak bini dia dah mati. Maka Maximus ni pun depressed lah, lalu dia pun tertidur. Lepas tu sedar-sedar dia dah dikutip oleh orang, dah dijual sebagai hamba. Kemudian ada orang beli Maximus ni lalu jadikan dia sebagai gladiator. Okey, dekat sinilah topik kita bermula, di mana kita nak tengok bagaimana berkarismanya Maximus ni dengan menampilkan keterampilan dia masa bertarung dekat Coliseum ni. Saksikan. When you been in the army? Yes. I served with you at Vindavana. You can help me. Whatever comes out of these gates, we've got a better chance of survival if we work together. Do you understand? If we stay together, we survive. So, Maximus ni dia dah tunjukkan pengalaman dia dalam pertempuran dengan rakan-rakan yang humble, bahawa kalau nak survive pertempuran yang macam ni, kena ada kerjasama yang mantap. Dan bila pertempuran bermula, Maximus ni pun mencerlahkan skill kepimpinan dia dan melaksanakan skill taktikal yang strategik. Rakan-rakannya pun patuh dengan arahan Maximus. Hasil kepimpinan yang unggul dan taktik yang strategik, pertempuran sengit ini dimenangi oleh Maximus dan rakan-rakannya. Oleh sebab taktik dan strategi Maximus ni berkesan menyelamatkan rakan-rakannya daripada kematian, Maximus telah mendapat kehormatan yang tinggi daripada rakan-rakannya. Ianya terserlah ketika Commodus nak turun dan berjumpa dengan Maximus sebab telah memimpin kemenangan dalam pertempuran tersebut. You do have a name. My name is Gladiator. How dare you show your back to me? Slave! Will you remove your helmet and tell me your name? My name is Maximus Decimus Meridius, commander of the armies of the North, general of the Felix Legions, loyal servant to the true emperor Marcus Aurelius, father to a murdered son, husband to a murdered wife, and I will have my vengeance in this life or the next. Nampak? Rakan-rakan Maximus semua melindungi Maximus daripada diserang oleh askar Commodus. Dekat sinilah terserlahnya karisma Maximus, sebab Maximus ada keterampilan untuk bertempur dan gunakan keterampilan tersebut untuk bantu kawan-kawan dia. Dekat sinilah rakan-rakan Maximus nampak yang Maximus ni ada value, ada nilai yang kena jaga. Maka inilah karisma, yakni seseorang itu ada value, orang lain pun nampak value tu dan orang lain ikut dia dan mempertahankan orang yang ada value tersebut. Bukan sebab muka handsome, pandai bercakap, ataupun bila orang nak bercakap je mencelah untuk dapat attention. Bukan. Orang ikut seseorang tu ataupun ter-attract pada seseorang tu sebab dia ada value. Dan value itu adalah keterampilan. Begitu juga dengan dunia sebenar. Jadi, kalau kita nak tambah karisma kita, kita kena tambah kita punya keterampilan, maka kita akan tambah value kita. Kemudian ada orang lain yang sedar akan value kita dan mereka akan ikut kita. Okey? Nak video tambah keyakinan diri? Boleh follow, like, komen ya dan share video ni.